Ladies and gentlemen, let us prepare to mark this historical moment. On my cue, 3, 2, 1. Tahun dah Datuk Chong sebagai Promas Presiden telah menjayakan program Malaysia Branding Showcase. Maksud dia Malaysia Branding Showcase ni untuk membawa produk-produk Malaysia juga ke China yang dah ada brand, ada jenama, packaging yang menarik, tak adalah dekat beg plastik aja bawa kan. So kita dah ada teknologi yang terkenal, terutama sekarang China. China adalah satu saya nak panggilkan kilang dunia yang telah membawa produk-produk Malaysia terutamanya untuk pergi ke seantero dunia. Macam tadi tu kita kata Canton Fair. Canton Fair ni adalah bukan di China saja. Kita daripada seluruh dunia akan berada di Canton Fair. Lebih kurang 25,000 lot pameran besar. Dan saya pun kalau pergi pun memang besar, memang susah. Kalau dalam sebulan, 2 bulan pun tak habis nak tahun lah. Tapi inilah kejayaan Promas membawa Dewan Usahawan kita bersama-sama untuk bekerja menjayakan program entrepreneur, terutama di industri kecil. Takkan nak berniaga kat kampung je, kita nak jadi jago dunia pula. Kita bawa produk-produk Malaysia kita sehingga ke terutama di China. Itu sebab bila Malaysia Branding Showcase berada di KLCC pada hari ini, 3 hari ini, jangan lepas peluang. Datang tengok sendiri produk-produk kita dan juga produk China yang ada sekarang ni dekat sini. Teknologi dia, AI dia, dengan motor dia yang tak ada pakai petrol, yang teknologi yang pakai elektronik, semua ada dekat sini. So datanglah beramai-ramai ke KLCC pada hari ini hingga 6 hari bulan. Kita sentiasa menunggu kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali usahawan yang baru nak berniaga, yang baru nak belajar berniaga, nak tahu tentang produk-produk, datang ke sini. Kita ada Korea, kita ada Jepun, tu sebab dunia. Kita panggil tadi Branding Showcase, maknanya yang Promas lah bawa ke sini. Tak payah kita nak pergi China, dah orang Cina datang sini, kita boleh lihat sendiri teknologi yang ada kat sini. Sebabnya saya berapa kali dah bagi tahu dengan pihak kementerian, kadang-kadang bila investor daripada China datang ke sini, teknologi yang diguna pakai di Malaysia ni belum cukup lagi. Katalah sekarang ni 1 bulan dia nak 20 kontainer murku. Saya rasa menung orang Malaysia sebulan tau. Tapi teknologi yang ada dekat Malaysia ni belum mencukupi. Itu sebab kita bawa teknologi daripada sana datang sini, melihat sendiri. Dan juga kita perbesarkan lagi industri ekspor kita ke luar negara. Ini sebab dia takkanlah nak pakai homemade, kita nak pakai menggentir, ingat sakit urat nanti kan. Jadi kita kena pakai teknologi yang moden yang boleh mempercepatkan proses produk-produk itu tadi. Itu yang kita syorkan, industri kecil sederhana pergi ke global, local to global, inilah maksudnya.